Dalam menghadapi pilihan raya umum yang ke-13 ini, Barisan Nasional telah menggunakan satu isu untuk menyerang Pakatan Rakyat, iaitu kononnya bagi Pakatan Rakyat manifesto bukan janji. Saya perlu jelaskan di sini bahawa maksud Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, Menteri Besar Selangor, ialah bahawa manifesto ini bukan satu perjanjian legal yang boleh dibawa ke mahkamah untuk disaman. Ianya merupakan satu janji yang kerajaan akan berusaha untuk melaksanakannya. Ianya bukan perjanjian seperti mana perjanjian jual beli rumah yang disediakan oleh peguam, siap ditandatangani oleh semua pihak dan sebagainya. Tapi dengan kenyataan itu tidak bermakna bahawa Pakatan Rakyat tidak berusaha untuk melaksanakan setiap satu apa yang telah dinyatakan di dalam manifesto. Kita kena faham bahawa pada tahun 2008 Pakatan Rakyat belum ada lagi. Yang wujud pada ketika itu adalah barisan alternatif, iaitu PAS dan PKR, dan kita menyediakan manifesto kita sendiri. Dengan DAP kita ada apa yang dikatakan sebagai Electoral Pact, iaitu perjanjian pilihan raya, di mana kita berjanji jangan bertanding di kawasan yang sama untuk nak mengelak berlakunya 3 penjuru. Manifesto Pakatan Rakyat tidak wujud. Namun demikian, apa yang telah dijanjikan di dalam manifesto Barisan Alternatif telah diusahakan sebaik mungkin. Seperti mana persoalan air percuma 20 meter padu, hampir semua rumah-rumah telah menerimanya. Rumah-rumah yang tak terima adalah mereka-mereka rumah-rumah yang tidak mempunyai meter persendirian. Begitu juga dengan tabung warisan anak Selangor, ianya telah dilaksanakan. Begitu juga dengan skim mesra usia mas. Ada yang tak faham, dia ingat ini merupakan duit yang diberikan pada warga mas, tetapi ianya khairat kematian. Mereka mengadu, mereka tak terima duit itu. Hakikatnya nak terima, mereka kena mati dulu. Tetapi mereka telah disalah fahamkan dan telah dikelirukan oleh UMNO Barisan Nasional atas tujuan dan matlamat politik dalam usaha nak memburukkan imej Pakatan Rakyat. Kononnya manifesto itu adalah janji kosong. Itu tidak benar. Apa yang dijanjikan dalam manifesto telah diusahakan, dan hampir 80 hingga 90% daripada yang dijanjikan telah pun dilaksanakan dengan baik.